Pakai pengantin, jangan tengok video ni kalau korang tak nak tahu berapa minimum amount untuk korang buat sesuatu majlis wedding. Dalam video kali ini saya nak sharekan dengan anda 3 mood ataupun 3 situasi wedding dan berapa pula kos minimum yang korang patut keluarkan untuk sesuatu wedding. Ramai bakal pengantin tak tahu tau 3 mood ni tahu. Nak tahu? Jom tengok video ni sampai habis. Mood ataupun situasi pertama adalah nikah dan chill. Dalam mood ni kita jemput yang betul-betul kita rapat dan saudara-saudara yang dekat sahaja. So berapa minimum amount untuk korang keluarkan untuk mood pertama ni adalah sekitar 5 ke 10 ribu ringgit sahaja. Yang kedua pula adalah kita panggil dia sebagai mood common ataupun mood kenduri yang biasa orang buat. Berapa pula amount yang patut kita keluarkan untuk mood common biasa ni adalah sekitar 15 hingga ke 30 ribu ringgit. Dalam mood kedua ni bajet dia bergantung pada korang punya jemputan ataupun korang punya packs tetamu yang hadir nanti. Sekitar 300 ke 500 orang. So depend pada korang punya tetamu tu. Lagi tinggi tetamu, lagi tinggilah bajet yang korang perlu keluarkan. Mood yang ketiga yang jarang-jarang orang buat adalah mood ala-ala hotel ataupun yang berkonsep bertema. Contohnya korang buat di hotel ataupun korang ada konsep-konsep yang korang suka, korang boleh apply dekat korang punya wedding. Biasanya untuk yang bertema ni yang paling high end, yang paling kelas adalah sekitar 30 ribu dan ke atas. Ni bergantung pada korang punya kemampuan. Okey? Untuk bakal pengantin, yang mana satu korang punya mood wedding, sama ada 1, 2 ataupun 3. Cuba komen dekat ruangan komen. Korang rasa video ni bermanfaat untuk korang, jangan lupa like dan share kepada lebih ramai orang. Satu, bakal pengantin, kalau korang tak tahu macam mana nak rancang bajet perkahwinan korang dari awal hingga akhir, ataupun korang takut terlepas pandang perkara-perkara ataupun checklist yang penting untuk wedding korang, saya ada sediakan satu template khas untuk bantu korang semua bakal pengantin rancang bajet perkahwinan korang dari awal hingga akhir majlis. Dalam template tu juga saya sediakan semua checklist yang penting supaya korang semua tak stres. Macam mana nak dapatkan template tu? Korang boleh cari dekat ruangan bio saya sekarang. Jumpa lagi nanti. Bye-bye.